autistik kan. Allah. Itu hadiah paling bermakna. Ketika saya dapat tahu tu ya, kita bapa kan, kita ada perasaan. Memang air mata yang tak dapat disekat, dia keluar secara sendiri. Baru-baru ini, penyampai radio Sinar FM yang juga pelawak terkenal, Jeb Sepahtu, pernah memaklumkan ketika hari ulang tahun kelahirannya mengenai berita terkini kedua-dua anak lelakinya, Abu Bar dan Kidir, disahkan sebagai autism. Menerusi perkongsian terbaru di akaun Instagram Sinar FM, telah dimuat naik satu video yang memaparkan tim pagi di Sinar berbicara mengenai topik hadiah paling bermakna. Jeb mengucapkan rasa syukurnya kerana menjadi insan terpilih dan dikurniakan hadiah anak istimewa. Saya rasa hadiah saya yang baru-baru ni, yang saya dapat baru jadi ni, disahkan anak saya tu autistik kan. Allah. Itu hadiah paling bermakna. Ketika saya dapat tahu tu ya, kita bapa kan, kita ada perasaan. Memang air mata yang tak dapat disekat, dia keluar secara sendirinya. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur sebab saya tidak melihat hadiah itu. Saya melihat yang memberi hadiah itu. Sebab hadiah tu datang daripada kekasih. Takkan saya tak gembira. Yalah tu, betul tu. Itulah, itu yang saya rasa macam ada yang akan saya ingati lah. Sebab macam saya cakap tadi tu, bukan hadiahnya yang saya pandang, tapi saya lihat siapa yang memberi. Jadi kalau itu daripada kekasih, takkan saya tak gembira. Itulah. Tak ada dia. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Apa pun persediaan harus dibuat lah. Sekarang saya tengah sibuk membuat persediaan, perancangan macam mana uruskan. Tapi before this memang saya dah hantar dia orang terapi, itu effort yang selaku parent kita kena provide. Saya pun nampak dia punya proses tu, perjalanan tu nampak. Hari tu kan saya cakap setelah 5 tahun first time dia cakap abah. Betul. Dia sebagai bapa tu dia sebab juga lah. Mahu tak sebab ni kan? Kita nantikan selama tu tiba-tiba abah. Kan? Abah 5 tahun first time dia cakap abah. Betul. Dia sebagai bapa tu dia sebab juga lah. Mahu tak sebab. Hadiah paling bermakna je. Alhamdulillah. Pemberian daripada Allah yang Maha Kuasa.